nama seorang Nabi lagi. Al-Mustafa itu nama Nabi kita. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Yastafi itu maksudnya Allah pilih Rasul itu di kalangan manusia. Mujtaba, mukhtar, semua merujuk kepada yang terpilih dari sekian ramainya orang ini, manusia ini. Maka Allah Ta'ala pilih 124,000, seketi 2,04,000 kata dalam kitab tua. Dalam tengah riwayat, walaupun dipertikaikan ulama, siapa begitulah yang kita belajar, 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000 orang Nabi itu, ada yang pangkatnya lebih tinggi dipanggil Rasul, ada 313. Kemudian dipilih daripada 313 itu, dipilih pula 25 orang Rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Daripada 25 itu dipilih pula, dipanggil Ulul Azmi, ada 5 orang. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mengikut susunan rankingnya. Dan daripada 5 orang ni dipilih pula 2 orang yang terhebat. Seorang bergelar Khalilullah dan seorang lagi yang bergelar Habibullah dan Khalilullah juga yang terhebat. Iaitu yang pertama itu Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ya. Muhammad Habibullah wa Khalilullah, penghulu segala Rasul, penutup segala Nabi.